Makanya Alhamdulillah kita dah sampai. Ini sebelah Selangor ya, akses daripada sebelah Selangor. So kereta-kereta yang dah parking kat sini. Jadi kami teruskan depan lagi sampai ke kaunter utama dia, dan kita park berdekatan lah supaya mudah sikit untuk angkat barang dan untuk anak-anak nak turun nanti. Okay, kita dah selesai untuk tengok penempatan mana yang kita nak booking dan selesai untuk pembayaran dia untuk satu malam. Jadi kita first trip ni kita deliver anak-anak dulu. Sebab ni adalah troli yang kita dapatkan baru daripada Payung Camp. Ini yang paling besar lah. Jadi semua pun excited nak naik, semua pun excited nak pakai. Okay, jadi sekarang kita first trip kita deliver anak-anak dulu pergi ke penempatan, dan baru kita akan part by part kita akan ambil barang-barang kelengkapan semua untuk kita penuhkan dekat penempatan yang kita booking. Alhamdulillah, hari ni kita ke Teratak Riverview. Anak-anak dah banyak minggu dah minta nak swimming river, mandi sungai. Hari ni bagi diorang mandi sungai. Kita ke Teratak Riverview. Cepat-cepat masuk, main kat cetek je. Okay, sit lah.
Noah, jangan main dekat dalam ya. Main sini je. So, view dia yang cantik. Air dia memang best, nice. Kalau budak berani sikit ni, kalau budak-budak berani, dia boleh sewa pelampung tau kat sana tu. Sewa pelampung dia dalam RM5, ada yang RM9. Boleh main sepanjang hari. Hanyut syok ni. Okay, kalau boleh hanyut daripada sana tu, dia hanyut terus sampai sini. Yang ni boleh straight terus pergi Indonesia. Air cantik lah, tempat dia nice lah. Cuma cabaran untuk budak-budak ni, dia kena main dekat pesisir-pesisir tepi ni je. Bagi dia main tempat-tempat cetek ni je. Tempat dalam tu bahaya. Tapi yang best, pondok kita dekat tepi sungai. Jadi kita punya nature view hari ni, sepanjang hari ni kita nikmati suasana nature lah. Dah. Juna, what are you doing? Juna, what are you doing? Tengokkan je keseronokan anak-anak ni. Walaupun dapat mandi dekat bahagian tepi, macam-macam benda yang diorang boleh buat lah, diorang nak main. Dengan buat sabunnya pada pasir kaki, main batu untuk lempar dalam sungai. Tak terlupa jugalah Andika untuk main dengan dia punya permainan belakang tu. Apa yang dia buat pun kita tak reti. Tell me, what happened to your face? What happened to your face? Sila, what happened to your face? Who do that? What? Tell camera. Who do that? Wanda do that? See, apa ni? Oh, jadi ikat. Oh. I just kept my face. Glowing ikat. Ni lah.
Colour. Kelab ni geng-geng off-road. Cari barang kejap masuk balik. Jadi kami separuh hari dekat dalam dah tadi. Jadi kita dah kenal pasti dekat dalam tu rupanya diorang tak ada kedai lah ataupun barang-barang untuk makan. Even though jual air sekali ke Maggi ke memang tak ada lah kat sini. Tu dia punya kelemahan sikit lah. Jadi kita orang lepas bagi selesai anak-anak mandi apa semua, kita keluar balik menyusur jalan kampung-kampung ni. Memang jalan kecil ni, jalan gelap, kebun dengan hutan kiri kanan ni. Untuk ke Tanjung Malim balik, kita nak mencari barang untuk makan malam ni. Dan cari satu like macam portable ice box untuk kita beli air sejuk untuk kita buat stok malam ni sampai pagi besok. Dan untuk pagi besok insyaAllah kita terjun balik sungai lagi sekali. So sekarang ni kita perjalanan keluar dan kita tengok apa barang kita boleh cari untuk bekalan kita guna pakai untuk malam ni, termasuk makan malam lah. Okay guys, tadi kita dah masuk kan jalan yang sama. So kita keluar balik pun jalan yang sama. Tapi kita akan masuk balik kejap lagi insyaAllah lah. Kemungkinan besarnya memang dah gelap lah. Jadi agak mencabar sikit dia punya perjalanan dia. Which is kenderaan kami ni memang ngam-ngam sebiji kereta je. Kalau berselisih tu memang kena minta jasa baik kereta lain tu pandai-pandai lah dia selit dekat ruang lain yang ada. Bersebelah ni kat belah sana tu sungai, sebelah sini ni kebun orang lah. Jadi memang ngam-ngam sebiji kereta je. Kalau tahu bawa 4x4 tadi memang tak ada masalah lah. Tapi 4x4 masih lagi kat dalam ICU tengah rawat. So kita layan pakai MPV hari ni. Tapi boleh jalan lagi, boleh jalan. Daripada Tanjung Malim kita akan ikut jalan ni lah. Kalau siapa yang datang ke Teratak Riverview, siapa yang masuk daripada Tanjung Malim, dia akan ikut jalan on road, which is dia akan parking dekat jalan tar tadi. Tapi siapa yang datang daripada Sabak Bernam, dia akan lalu jalan off-road dan dia punya kenderaan tu boleh parking betul-betul lah dekat depan chalet. Jadi untuk ke Teratak Riverview ni dia ada dua lah, dua jalan masuk. Satu daripada Sabak Bernam dan satu lagi daripada Tanjung Malim. Itu sikit info je lah, share. Sebab kalau yang tak tahu nak datang, itulah arah tuju dia. Sungai cantik guys, tapi memang kawasan ni nampak memang macam tak ada orang. Bukan orang trokel lah, bukan tempat yang jenis penuh dengan manusia lah, mandi, kumpul, terjun semua kan. Jadi ada pun few je. Tapi sungai dia memang besar, dia memang cantik lah. Cuma cabaran untuk budak-budak yang bawah daripada 7 tahun semua tu memang kena dekat-dekat mandi lah, jangan tinggalkan sendiri. Hanya satu masalah. Jadi barang-barang kelengkapan perkakas untuk makan malam ni juga kita dah beli. Dah kata dah lepas maghrib, selesai maghrib ni kita masuk ke dalam balik lah. So kita mengharung ruang gelap, masuk balik ke Teratak Riverview. Makan malam ni kita makan Maggi je lah semua. On the way ke site sekarang. Okay, sekarang dalam perjalanan kita masuk balik ke Teratak Riverview melalui jalan yang kita lalui siang tadi. Malam ni memang gelap lah, kawasan yang tak ada lampu. Kena slow-slow jugalah, luar pokok pun kiri kanan dekat-dekat ni. Jadi kereta pula lebar, kena jaga-jaga lah, calor-balor kereta ni. Okay, dah tak jauh dah nak sampai. Yang sampai kita masak untuk makan malam ni dulu, dan baru kita boleh rehat-rehat dan tidur. Okay, kita dah masuk balik ke campsite. Tadi tolak tak sempat nak ambil video lah sebab anak nak menarik tadi. So saya terpaksa menolak. So barang-barang kita dah dapatkan tadi. So belen barang second batch yang kita nak bawa masuk ke rumah kami kat sana tu. Jadi terpaksa nak kena manual angkat lah dekat sikit. Sebab dekat sini dia ada buat something like divider lah. So dekat sini dia buat macam tempat untuk nak buat camping apa semua kan. So siapa nak pacak kemah dekat sini boleh pacak lah. Tapi kita orang untuk kali ni kita ambil satu rumah kat sana. Memang betul-betul dekat sebelah sungai. Dan kita orang sajalah. Jiran kita tak ada ni hari. Tapi untuk yang lain sana tengah ada lah. So ramai juga yang
menginap dekat sini. Ada jemaah yang tengah bersolat, ada yang tengah preparation untuk makan, ada yang tengah nak buat barbecue apa semua lah, diorang meriah. So tapi itu aktiviti diorang. So kita orang malam ni chill-chill macam ni je. Okay, abang angkat barang apa? Nanti careful. Nanti ini tolong. Dika. Oh, masak. Ya. Hey, what are you doing? Andika, jangan kacau abang lah nak. Wah, Andika. Tu jam abang. 1, 2. No, yet. Okay, setting untuk dapur tu dia ada problem sikit. Mungkin gas yang kita beli tu, gas yang kita beli kala ni, dia tak tahulah, dia pegang tak pegang kan. Jadi barulah boleh hidup untuk tong gas yang kedua. Jadi malam ni anak nak makan Indomie lah. Jika kita masak Indomie dan sekejap lagi kita hidang untuk anak nak bagi makan dulu. So, malam ni pun kita layan makan Maggi je. Okay, chill up. Kita pakai barang camping, duduk kat pondok. Malam ni feel ala-ala macam camping lah. Yang paling penting, tengok view bawah sana. Mood dia sungai. Ni tengok. Okay, first batch siap dah anak punya Indomie. Okay abang, go and sit makan. Okay, Indomie untuk anak-anak dah siap. Okay, bagi diorang makan dulu. Sementara kita prepare yang kita punya belah makan. Okay, jemput. Bismillah, makan, baca doa. Baca doa yang elok lah. Rozak tanah. Panggil Arjuna, Andika mana makan. So, batch kami yang dengan ayah dia. Okay, kita makan Maggi lah malam ni. Dah siap. Sekejap lagi kita mencuci pula periuk pinggan dia kat sungai. Abang, Noah, come, we're going to the bridge. Come, see the river from the bridge. Huh? Buat jambatan sekejap lah, jom. Tu, shoes. Tu. Shoes Arjuna lah tu. Tu your shoes. Okay, tu apa? Cook hotdog. Oh, bona cook hotdog. Si. Cook apa? Hotdog. Hotdog. Cook apa? Bona cook apa? Hotdog. Itu baik. Arjuna, abang buat apa? Abang buat apa? Ni lari jorok malu kenapa? Betul? Andika? Oh, Andika dah bangun tidur. Andika dah bangun tidur. 6.50 nampak terang 6.50 dah nampak terang lah. Macam pukul 7 lebih. Selamat pagi orang kampung. Selamat pagi orang kampung. Tengok. Fish. Oi, terus fish.
Toilet zero space itu. Wow, betul-betul suasana Comar Kampung ya. Kita rasa pagi ni try naik jambatan gantung ni. Bawa anak-anak tengok. Okay, jom abang. Jom. Di toilet pagi-pagi. Jom. Okay, suasana pagi. Kalau ada tempat macam kampung-kampung sikit. Toilet dia yang ni kita pergi dari luar Okay, ni kawasan belakang pada tempat river view tu. Wah, laluan nak ke toilet dia, wow, macam garden Garden, tempat romantik. Taman macam orang nak pergi nikah. Konsep garden tu. Okay, yang pertama, selang jauh tu dekat sini adalah toilet wanita lah. Ini adalah dewan. Di bahagian lelaki punya belah sana. Ni tak pasti tempat apa, tak sempat tanya semalam. Ada student UPSI jugalah. Daripada Arab ke daripada apa, tengok cara sembang macam orang Arab aja. Ramai juga pagi ni, meriah dia orang. Okay, get in there. Sini, dalam. Tu. Tandas lelaki. Okay, get in. Sekejap. Jadi selain tu kat sini, okay, ni dia ada tempat yang diorang boleh main flying fox Daripada sini dia akan berayun sampai ke seberang sungai sana, bukit yang tinggi tu. Tapi nak main benda ni, dia kena satu master yang ramai lah. Which is dia bagi tahu sebab dia kena libatkan orang daripada luar untuk in charge bahagian keselamatan dengan bahagian setup untuk dia punya flying fox lah. Okay, jadi kita tengok suasana pagi ni. Pondok-pondok lain masih lagi cuma saya nampak ada 2 pondok dah berpenghuni. Sini abang. Apa macam tu jalan tu. Okay, belah depan ni, daripada jambatan utama masuk dia, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini rumah 9. Itu rumah besar juga. Ada 9, 10, 11, 12 rumah sebelah sini. Banyak juga. Yang sebelah sana tu lebih pada konsep rumah-rumah lah. Dan juga ada dia punya macam style semi-D punya pondok. Satu beranda tapi dia share 2 bilik. Si sungai, jom. Pagi ni siapkan sarapan anak-anak sekejap. Nak hotdog lah pagi ni. Malulah. Lepas ada lagi buah kecil. Sabar nak mandi sungai pagi. Abang nak swim ke? Cold tak? Jom makan dulu hotdog. Yang ni pun sarapan pagi ni. Hotdog, Adika. Makan hotdog.
Pondok yang kali ruang dia sempit sikit lah. Boleh lah buat ada-ada. Katanya cepat nak mandi, 2 biji odok sekaligus masuk mulut. Wah, okeylah Vlad, jom. Ni kat abang. Janganlah buang-buang sampah macam tu, toys. Tu mana? Elok-elok. Mari sini. Kena cepat masuk. Masuk sini ai. Oh, takkan ikan, bukan main pasir. Kita jumpa ada orang membasuh pakaian di sungai. Macam Tapan bagi tahu dia ada buat bisnes dobi. Tapi nak beli mesin tak ada duit, jadi dia basuh kat sungai. Ni daripada bisnes Tapan tu lah. Bisnes Tapan yang buat dobi. Sampai kat sini dia membasuh.